yang mana minggu lepas kita tak dapat bawakan bersama atas beberapa masalah teknikal. Jadi kita sambung dan kita bawakan kembali untuk minggu ini. Arena at Manis. Arena at Manis. Ya, bersama dengan orang kuat untuk Kelantan Red Warrior. Kita ada Ketua Pegawai Eksekutif Kelantan Red Warrior iaitu Cik Wan Muhammad Fajarul Ikram. Sekali dikonti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Terengganu dan juga selamat datang ke Manis FM. Terima kasih. Ya, Tuan CEO kita ditemani juga oleh Ketua Pegawai Operasi Kelantan Red Warrior iaitu Cik Nik Kuzainuddin. Juga dikonti kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Tuan CEO, Tuan COO ada dengan kita hari ni. Jadi menantikan peminat-peminat KRW juga boleh tengok live di Facebook Manis FM. Kami kongsikan untuk anda. Ada beberapa perkara penting sebenarnya untuk kita kongsikan. Tapi terlebih dahululah saya minta komen dua-dua sekali. Tuan CEO dengan COO. Perlawanan pertama baru-baru ni bangkit di minit terakhir, kita seri satu sama. So berpuas hati ataupun tidak Tuan CEO? Perlawanan pertama tu Masih lagi kena baiki lagi. banyak lagi. Banyak. Jadi benda ni pun tengah baiki lagi lah. Sedang diperbaiki. Ya, deh. Tu. Tapi secara keseluruhannya kalau peratusan 100% tu nak bagi berapa? Agak-agak dengan player ada ataupun permainan malam tu lah. Pemain malam tu mungkin dalam 70 lah. 70 lagi. Belum 70. mencapai lagi dah. Tu pun ada perubahan last minute lagi. Tapi ada yang tertanya-tanya juga mana pemain import. Tak apa, sabar. Siapa masa dia nanti tu dah. Sabar dulu. Tuan CEO pula bagaimana Cik Nik sendiri? Puas hati ke tak game malam tu? Bagi saya malah sebab kita kekurangan wang import lah pada malam tu kan. Ya, betul. Jadi apa masalah ITC Otis, jadi kita jadi strategi coach tu terbantuk lah untuk game pada malam tu. Terpaksa tukar lah kiranya ni. Terpaksa tukar. Dia ITC ni masuk kata last minute lah, tak dapat lagi tu ke kan? Ya, dia ITC ni kita minta melalui bekas kelab dia lah. Jadi masalah teknik macam-macam masalah lah dia. Okey, baik. Jadi berbalik kepada Kelantan Red Warrior yang pastinya bermula kita tahu sendirilah macam-macam benda. Bermulanya ada liku-liku yang pastinya sekarang ni nak kata lengkap, belum lengkap lagi, sedang dalam proses untuk melengkapi segala-galanya. Jadi terlebih dahulu bersama dengan Askin Coffee juga yang mana